Selamat tahun baru 2026. Aloha, hey, Assalamualaikum Seafood Squad. Selamat datang ke video pertama tahun 2026. Alhamdulillah, somehow saya punya kamera bergerak dah okey balik. Semalam ada problem, hari ni okey. So saya terus record video ni secepat mungkin sebab takut dia buat masalah balik. Malam kita dapat berita yang agak mengejutkan, tapi berita yang agak besar yang buatkan saya rasa saya perlu buat video. So jom kita bincang pasal berita ni. Sebelum kita mula, ada beberapa perkara yang saya nak cakap dulu. Yang pertama, terima kasih banyak-banyak sebab sokong saya sepanjang tahun 2025 dekat YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, semua sekali. Terima kasih korang yang komen, yang like, yang share video-video saya. Terima kasih banyak-banyak. Korang semua yang belum lagi subscribe ke channel Seafoodin, follow semua social media saya, join group Facebook, join group Telegram saya. Semua link tu ada di ruangan deskripsi. Special shout out, massive shout out kepada semua members channel Seafoodin. Korang semua terima kasih banyak-banyak sebab support saya sepanjang tahun 2025. Sepanjang dari dulu lagi lah, ada members yang dah jadi members lebih daripada 4 tahun. So terima kasih. Alright, tak nak buang masa, jom kita bincang pasal reveal Bobo Boy Movie 3 tahun 2026. Korang, saya nak minta sangat korang untuk tengok video ni sampai habis. Tolonglah jangan tengok separuh jalan sebab ada banyak perkara yang saya nak bincangkan pasal reveal ni. So semalam GSC dengan TGV ada keluarkan satu gambar dan dalam post mereka tu tunjuk ada Bobo Boy Movie 3 yang katanya akan keluar dalam tahun 2026. GSC dengan TGV ni adalah wayang paling besar dalam Malaysia. Untuk orang Indonesia, ni adalah bioskop terbesar di Malaysia. Jadi bila dua company ni letak Bobo Boy Movie 3 dekat poster upcoming movie tu 2026, kita boleh percaya info ni. TGV tak letak dalam poster overall dia, tapi TGV cakap yang Bobo Boy Movie 3 ni akan termasuk dalam list Home of Heroes 2026. Saya sangat excited pasal benda ni sebab tahun 2025 saya jadi salah seorang partner dalam Home of Heroes. Itu TGV. Kalau GSC pula memang terus letak Bobo Boy Movie 3 punya logo yang lama dekat dalam list filem mereka yang akan keluar tahun 2026. Dulu benda ni pernah lah berlaku dengan Agent Ali Movie 2 bila TGV basically macam reveal bila keluar Agent Ali Movie 2, tapi sebab kita tak dapat apa-apa official confirmation masa tu, jadi saya tak cakap apa-apalah. But this time kalau TGV dah tunjuk, GSC pun tunjuk, dia buatkan saya rasa macam okay, this is almost official. Almost. Walaupun kita tengok GSC dengan TGV cakap Bobo Boy Movie 3 ni akan keluar tahun 2026, tapi confirmation dia masih belum 100%. Selagi tak dicakap oleh Astro Shaw dengan Monster, korang jangan percaya dulu. Saya memang excited dan saya memang macam yakin lah 90% yang movie ni akan keluar tahun ni. Tapi kalau Monster kata tahun 2027, tak ada orang boleh buat benda tu selain daripada Monster. So korang jangan 100% letak yang kita akan tengok Bobo Boy Movie 3 tahun ni. Jujur je untuk saya, tahun ni memang paling perfect untuk keluarkan Bobo Boy Movie 3 sebab tahun ni adalah tahun anniversary Bobo Boy yang ke-15. Jadi bila movie ni keluar pada tahun ni, tahun Bobo Boy umur 15, so ni macam cantik lah. Tapi sekali lagi, pembuatan filem bukannya mudah. Untuk buat Bobo Movie 3 ni banyak benda yang Monster kena buat, dan macam Encik Nizam dengan Cik Anas cakap dalam interview bersama dengan Zavlog, memang payah untuk buat filem ni. So diorang mungkin keluarkan tahun ni atau tahun depan. So kita kena tunggu official announcement daripada Monster ataupun Astro Shaw ataupun kedua-duanya. So yes, saya memang excited, tapi saya tak letak apa-apa harapan lagi, even though kita dah tengok official posting daripada TGV dengan GSC. Macam saya cakap tadi, dua company wayang paling besar dalam Malaysia. Sekarang ni saya nak tanya kat korang, korang setuju tak yang Monster keluarkan Bobo Boy Movie 3 ni tahun 2026? Ada orang tak suka benda tu, mereka kata nanti Monster akan rush untuk buat Bobo Boy Movie 3 ni. Ataupun korang actually excited, korang tak kisah sebab korang tahu Monster boleh buat benda ni. Monster boleh keluarkan satu filem satu tahun seperti yang mereka janjikan dekat MonsterCon dulu-dulu. Tulis pandangan korang dekat ruangan komen. Saya nak tahu. Dan satu lagi, kalau boleh korang cuba komen style energy saya dalam video ni. Saya tahu saya macam menjerit-jerit sikit dalam video ni, macam lebih high energy. Saya nak tahu pandangan korang tentang cara penyampaian baru saya tahun 2026 ni. Kalau korang tak suka, saya akan kembali ke Seafoodin yang dulu. Apa-apa pun, itu sahaja daripada saya untuk video pertama tahun 2026. InsyaAllah tahun ni saya akan cuba bawa kelainan kepada channel Seafoodin. InsyaAllah tahun ni saya boleh upgrade setup saya. Saya akan cuba yang terbaik korang demi menaikkan kualiti konten saya. Mungkin tahun ni kita tak fokus on anime saja, but you know what, tahun ni
Video pertama cerita pasal Boba Movie 3 and I am so glad, I'm excited. Alright, itu je daripada saya untuk video ni. Terima kasih banyak-banyak sebab tonton sampai tahap ni. Korang semua terima kasih sebab support channel Saifuddin. Korang jaga diri, jaga kesihatan. Selamat tahun baru. Kita jumpa di video akan datang insya-Allah. Assalamualaikum. Bye bye.